Ada orang cakap ahli parlimen Hulu Langat ni dalam parlimen berjerit-jerit. Tuan-tuan, kalau kita dengar lagu pun, Puan Ramzan, lagu ni ada lagu keroncong, slow rock, lagu pop. Kalau lagu Jamal Abdillah tu lagu apa? Itu lagu pop. Biarkan gelora melanda hati, biarkan tangisan merintih. Tapi dia ada pula lagu jazz, lagu rock, lagu heavy metal. Saya bawa pendekatan heavy metal dekat parlimen. Itu style saya. Tapi saya nak sebutkan apa yang kita berjuangkan. Hari ini saya nak cakap beberapa persoalan berkaitan dengan Hulu Langat. Soal yang pertamanya soal berkaitan dengan banjir. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, Sungai Sarai tenggelam. Salang seminggu sebelum tu banjir je. Di Taman Nanding pun banjir. Sungai Lui banjir. Betul 18 banjir. Dusun Tua banjir. Semungkih banjir. Kampung Ketua Panjang banjir. Sungai Sarai banjir. Batu 10 pun banjir. Ini biasa saya sebutkan tuntutan. Kalau Datuk Johan dia bercakap dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor. Dulu dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor tu Ana lah. Dulu akulah lampu tu kan. Tu dapat lampu tu. Dekat Taman Templer tu dapat lampu. Soal berkaitan dengan banjir ni, yang amat berhormat Perdana Menteri dah luluskan 512 juta. Yang ini tuan-tuan yang dengar ni tolonglah sampai-sampai kan. 512 juta ni bukan dalam poket saya, memang tak ada lah 512 juta ni. Hampir setengah bilion untuk projek tebatan banjir Sungai Langat. Kalau orang tanya kenapa lambat nak buat, sebab nak buat tebatan banjir ni bukan macam kita buat korban ayam, tapi sekarang ni proses dia kebentuk tuan-tuan. Jangan tanya dengan saya kebentuk tu macam mana. Mungkin sungai tu ada nak diluruhkan tu, mungkin dia nak pasang tembok, mungkin dia nak dalamkan, mungkin dia nak buat macam mana. Itu kita serahkan kepada JPS. Cuma timbalan Perdana Menteri yang jaga Kementerian Petra ni, dia beritahu dengan saya, InsyaAllah paling lewat tahun hadapan, suku yang pertama ataupun pertengahan tahun, maksudnya kerja ini akan dimulakan tebatan banjir Sungai Langat bagi mengurangkan insyaAllah. Dan juga kita doa sangat-sangatlah bila projek tebatan banjir ini dapat diselesaikan, dapat disiapkan nanti, masalah yang membelenggu kita di dalam Parlimen Hulu Langat ini dapat diselesaikan. Ini dia kerajaan Madani kita bekerja. Bukan setakat kita bercakap. Ya, Datuk Johan dia bercakap dekat sidang Dewan Undangan Negeri. Saya bercakap di Parlimen. Tuan-tuan, selain daripada projek tebatan banjir ni dah lulus juga 380 juta ringgit Malaysia untuk menaik taraf jalan Langat daripada Petron sehingga Pekan Batu 14 Hulu Langat. Sebuah pembinaan flyover di Pekan Batu 14 Hulu Langat, dan jalan kita ni akan di-upgrade daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Ni dah 2 dah. Balai bomba. Menteri KBKT sebut dengan saya 4 hari yang lepas, dan saya whatsappkan kepada saudara Puan Ramzan. InsyaAllah sebuah pembinaan balai bomba InsyaAllah akan kita realisasikan, akan kita terjemahkan, khususnya sama ada di Pekan Batu 14 ataupun Pekan Batu 18. Kedudukan balai bomba itu nanti khusus untuk warga dan juga masyarakat yang tinggal dalam Dewan Undangan Negeri dan Dusun Tua ni. Dah 3 lah. 3. Ni highway EKBE. Berapa lama dia terbengkalai? Hampir 9 tahun tu. Highway EKBE ni dah siap dah. Highway EKBE ni tadi saya daripada Semenyih, program tadi di Pekan Semenyih. Daripada Semenyih tadi saya nak kemari cuma ngambil masa 10 minit sahaja. Kalau ikut jalan luar mungkin sekarang dia tak sampai lagi ni. Tapi dengan adanya highway ni, ya, cuma orang bising dia kata harga tol ni agak mahal sikit tu. Ini nanti saya akan cuba bawa dalam parlimen yang akan bersidang pada 19 hari bulan 1 nanti. Saya nak beritahu kepada menteri. Orang Langat komplain. Ya, kita akui, kita nak terima kasih. Tol EKBE, highway EKBE ini dibuka, tapi harga tolnya mungkin mahal sikit. Tapi ada jawapan daripada pihak konsesi. Dia kata sebab jalan tu dia kena pecahkan batu tu. Kemudian kalau kita tengok jalan tu pun dia terpaksa banyak jambatan-jambatan yang terpaksa dibina yang memerlukan kos yang agak tinggi. Cuma saya akan cakap nanti, kalau boleh kadar tol itu dikurangkan. Dan di Batu 9 ni saya dimaklumkan tu, katanya besok
katanya flyover tu akan dibuka. Dan saya juga di Parlimen baru-baru ni saya minta, selain daripada Balai Bomba, saya minta juga pembinaan sebuah lagi sekolah menengah khususnya di dalam Dewan Undangan Negeri Dun Dusun Tua. Sekolah menengah ni kalau nak dibina nanti, saya nak minta tu kalau boleh dibina di sekitar gugusan kita belah hulu tu. Maksudnya sama ada di Betikan Betul 18 ke, di Perdik ke, di Kampung Jawa ke. Maksudnya anak-anak kita yang belajar di gugusan utara tu, kita kata utara lah sebelah atas tu, dia tak perlu lagi ke sekolah menengah Abdul Jalil. Maksudnya akan ada satu sekolah menengah lagi yang insya-Allah yang akan kita bina khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Dun Dusun Tua ni. Yang lain-lain kecil-kecil sampah tak angkat tu, itu normal lah. Yang kecil-kecil ni tak boleh mengadu dengan Tok Lan. Sampah tak angkat tu mengadu dengan Tok Lan. Sampah tak angkat tu mengadu dengan Tok Lan. Dah 3 kali tu. Kan? Ini sampah tak angkat pun jadi Datuk Johan. Sampah tak angkat pun jadi ahli parlimen. Kan? Bagi saya dengan Datuk Johan ni benda besar-besar lah. Yang kita nak bawa untuk Parlimen Hulu Langat dan juga untuk dalam Dewan Undangan Negeri Dun Dusun Tua. Kalau saya nak cerita apa lagi yang kita dapat banyak. Tapi dia dah masuk ke Semenyih pula. Semenyih dengan sekolahnya, dengan jambatannya, dengan jalannya. Pada 19 hari bulan 1 ni saya dimaklumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan turun sekali lagi ke Parlimen Hulu Langat untuk meresmikan projek pecah tanah tu. Pembinaan jalan bypass. Dia ada tap jalan yang terus skyway. Maksudnya orang daripada Kampung Pasir, Sungai Lalang nanti tu, dia akan tap satu jalan yang akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan 1 tahun hadapan ni. Ke situ nanti, jadi maksudnya kalau siapa yang daripada Semenyih nanti, kalau berlaku persisakan, akan ada jalan penyelesaiannya nanti yang kita usahakan. Manakala di Bandar Tasik Kusuma tu pun, program tu Datuk Johan hadir, saya tak dapat hadir pada masa tersebut. Sebuah pembinaan flyover nanti di Bandar Tasik Kusuma bagi melancarkan perjalanan. Selain daripada kita dapat satu pejabat JPJ baru di Bandar Teknologi dan juga satu-satunya hospital patuh syariah yang telah dibina sekarang ini dalam Parlimen Hulu Langat, iaitu yang terdapat di Semenyih. Hospital patuh syariah pertama dalam negara kita dibina dalam Parlimen Hulu Langat ini.